Guys, tengok ni. Saya buka laptop. Nampak tak? Ini dia Asus ExpertBook Ultra. Okay, yang mana ini bukan laptop terbaru daripada Asus yang ada dengan binaan aerospace grade. And dia punya body dia sangat nipis. Berat pun dalam 0.9 kg je. Tapi apa yang menariknya, laptop ni dia punya ni lah ketahanan dia. Okay, kita boleh buka macam ni, nampak tak? Ni saya pegang macam ni tau, nampak dia melengkung. Okay, dan masih lagi berfungsi dan dia ada touchscreen. Agak menarik sebenarnya, dia ada touchscreen. So dalam ni ada dual fan and ada 70 watt hour bateri. So nak bawa pergi jalan, nak bawa pergi travel kerja, memang bateri tahan. Dan dia punya chipset menggunakan Core X9 388H serba baru daripada keluarga Intel Panther Lake. So memang bagus lah untuk buat video editing ataupun nak buat kerja-kerja yang berat. Dan laptop ni harga dia agak keras sikit, mungkin dalam RM10,000. Tapi untuk bawa pergi kerja, nak buat pergi berjalan, CEO ataupun content creator yang perlukan laptop yang ringan, korang boleh cari Asus ExpertBook Ultra.